Okey, apa harapan Jeff Castle? Saya sebenarnya sebagai vokalis kumpulan Castle ni, saya dah cuba yang terbaik sebenarnya kali ni. Saya harap pada semua yang mengenali kumpulan Castle, supportlah sebaik-baik mungkin dan selebih-lebihnya. Apa nak disupport lah. Itulah. Support lagi sekali. Support dua tak payah. Isu-isu. Dan lagi satu, kita mengharapkan pada semua yang mengikut channel ni, organizer ke apa benda, penerbit ke apa benda, kalau ingin menggunakan perkhidmatan kumpulan Castle ataupun band mengundang di majlis-majlis hotel ke apa ke, boleh hubungi nombor telefon kita ataupun direct ke Castle Official pun boleh komen kat situ, bagi tahu. Dan kalau sebaiknya seawal 2 minggu ke 3 minggu awal untuk membuat tempat apa dia. Dan kita pun layan semua basking ke apa benda, jenis majlis kecil ke, kedai makan ke apa benda, birthday ke apa benda, kita layan. Betul. Tak ada menolaknya rezeki. Okey, Ujang nak cakap apa-apa boleh lah sikit. Segala-gala tu dah dicakap oleh Jeff Castle. Jadi harapan saya karya kita orang ni diterima lah, sebab sebelum ni kita orang tahu yang Jeff Castle ni suara dia memang marah, kopak kapik dalam album. Tapi kali ni kita insyaAllah lah kita cuba train Jeff Castle ni, pasal dia pun dah lama tak menyanyi kan. Jadi dia ada rasa nak comeback ni, kita kata dengan dia buat yang terbaik lah semampu dia. Semampu dia. Itu saja harapan saya. Jadi kita tak ada ucapan apa lagi dah. Sebab tadi pun dah cakap habis dah. Intan payung nyawa tak ada lagi dah, habis dah. Tapi itulah kita nak comeback ni untuk tu lah kan. Apa orang cakap, karya kita bukan nak menunjuk kan, tapi macam mewarnai industri lah. Yo, kan genre tu nak bagi tahu yang sebenarnya Castle ni masih wujud. Ada. Selagi kita ada apa orang cakap, tak sakit apa orang cakap, masih sihat. InsyaAllah. Kita akan cuba buat yang terbaik. Okey. Tajuk lagu Dakapan Rahmatmu. Rahmatmu. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum.